Nanti tolong masyarakat kutip sampah ya. Hari ini Turun Padang kita bersama dengan MPP Zon 11 Majlis Bandaraya Shah Alam. Hari ini kita bersama-sama Hari Cuci Malaysia peringkat MBSA sempena World Clean Up Day. Kita lancarkan sekali sama-sama ialah kita adalah kempen Off Sedut. Off Sedut maknanya kalau tengok tangki Indah Water itulah kempen Off Sedut. Kita bermula 1 September sampai 30 November. Untuk tuan-tuan buat temu janji, bayar dan sedut. Nanti tuan-tuan bakal memenangi cabutan bertuah pakej umrah yang pertama. Barang-barang elektrik yang lain. Ramai yang tak tahu sebenarnya tangki-tangki belakang rumah tu kena sedut. Kalau tak sedut, dia melempar pergi ke saliran, pergi kepada parit. Bila banjir, jadilah penyakit wabak bawaan air. Macam malaria, dapat pula bila banjir, anak-anak kita main kat tepi-tepi jalan, kena penyakit. Jadi walaupun rumah kampung ada palung. So kita minta kepada semua, sedutlah. Kadang-kadang mungkin dekat dalam belakang rumah dah lama, tak pernah tahu pun. So buat, ambil tindakan dan tanggungjawab. Bersama-sama kita ini adalah Lembaga Zakat Selangor dan daripada Batu Salam, dan juga kita ada Indah Water, Rakyat Sama, dan KDEB, dan kita ada Jabatan Kebersihan Awam, Kesihatan Sisa. Jabatan kita memang bertanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan kutipan sampah dan pembersihan seluruh kawasan pentadbiran Shah Alam berjalan dengan baik dan perkhidmatan diberi yang terbaik untuk penduduk Shah Alam. Program ini juga adalah satu bentuk bahawa mengenal pasti antara sampah dan juga bahan yang boleh kita semula. Contohnya macam ni, sampah-sampah yang dibuang seperti botol diasingkan. Sampah yang patut dilupus. Ini semua ada nilai. Kita ramai-ramai kena plogging sebab sempena hari World Clean Up Day ni, kita kena kutip sampah, timbang dan kita akan hantar kepada KPKT untuk kita tengok berapa banyak sampah yang kita telah kutip pada hari ini. Kempen ni kempen berterusan untuk kita rajin dan sentiasa pastikan komuniti kita komuniti yang sihat, dan kita pada risaukanlah wabak denggi, wabak bawaan air, semua wabak-wabak ni berlaku sebabkan faktor kebersihan. Saya berharaplah supaya seluruh penduduk yang dewasa, yang remaja, seluruh umumnya menjaga kebersihan untuk persekitaran alam sekitar, supaya perkara ini akan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang.